Saya lagi dalam tutorial apa hari ini. Tutorial Insta apa hari ini. Okey, untuk hari ini aku nak tunjukkan fungsi record. Ada dekat dalam apps baru. So kita perlu buat, kita klik apps Insta360 ni. Okay, and then macam biasa aku dah siap-siap download dekat dalam aku punya ni lah. Aku tak connect dengan Insta sebab aku record dengan Insta X5 aku. Okay, so kita pilih satu view. Okay, contohnya yang aku guna side mirror mount lah. Okay, sebagai contoh aku ambil yang inilah, mode siang lah. Okay, ni kuat pula bunyinya. Sekejap aku slowkan, takut dia efek kita punya pembelajaran. Okay, so apa yang kita perlu buat, contoh kat sini kita ada editor, kita ada record. Ni AI edit yang aku tak study lagi. So ni adalah butang trim, yang nampak tak ini, yang kiri yang ada gambar gunting ni untuk keyframe. Dan ini yang bawah-bawah lagi ni ada macam-macam, ada snapshot. Contohnya gambar video ni kau nak jadikan gambar, klik je snapshot ni. So dia akan pilih lah bahagian mana yang kau nak jadikan gambar. Then save as photo. Ni akan jadi gambar lah. Nanti kalau kita tengok dekat kita punya gallery akan ada lah. Mana aku letak ni, aku tak tahu. Okay, sekejap. Belah mana ni? Recently save. Ni atas sekali. Okay, ini dia. Ni adalah gambar yang tadi kita save sebagai gambar. Video tadi kita save sebagai gambar. Okay, and then kita pergi balik dekat Insta kita. Okay, kita keluar dulu. Alright, kita tak nak guna tu. Yang aku nak tunjuk adalah ini, button record. Okay, so apa yang aku perlu buat adalah kat sini kita ada, bila kita klik kita akan jumpa tracking. Okay, tracking ni kalau contohnya kau nak track kau punya movement bahagian ni je, maknanya dia akan track orang ni je lah. Kalau nampak tak dia punya box tu, dia ambil yang ni saja. Kalau tiba-tiba contohlah depan ni ada, contohlah ada motor kawan kau ke apa, kau klik situ, korang klik situ, nanti akan follow movement dia. Okey, itu untuk tracking lah. Kalau manual, okey, manual nanti aku tunjukkan. Okey, kalau selfie dia akan auto loading, dia akan tunjuk bahagian kita je, self view kita je. Okey, faham Okey, kalau contohnya kalau kita nak guna untuk forward, bermakna dia akan tunjuk bahagian depan sahaja. Okey, sekejap Okey, bahagian depan saja macam ni. Okey, kalau 360 darjah pula, contohnya aku klik sini, dia akan berpusing 360 darjah. Okey, senang kan, tak payah guna keyframe. Ini kalau yang malas sangat nak guna keyframe. Okey, ataupun kalau misal kata kita dah menghadap depan ni, okey, kita nak contoh daripada kiri, view kiri sini, dia nak ke kanan pula, ambil sini turn right 180, tekan sini, dia akan pusing lah. Ni contoh. Okey, kalau kiri pula, ini pula. Ataupun tiny planet. Tiny planet ni yang tiba-tiba jadi macam bulat, macam bumi tu, tekan sini je. Begitu. Okey, ini secara pegun lah. Okey, aku nak tunjuk cara guna dia. Okey, ini contohnya Okey, kita stop dulu. Okey, yang manual ni macam mana caranya? Okey, sebab tu aku kena guna macam ni. Aku kena guna iPad aku sebab aku punya phone biasa tu dia ada privacy screen, so susah sikit nak tunjuk. Okey, so apa yang aku boleh simpulkan di sini, contoh ni contoh. Okey, sekarang ni view menghadap akulah. Okey, in case korang klik je macam ni. Okey, korang tiltkan ke kanan ke kiri ke, nampak kan? Turunkan ke bawah pun boleh. Dia akan tunjuk view tu macam tu. Kalau tunjukkan ke atas pun boleh. Kan? Lepas tu stop recording. Nanti hasil video dia macam yang kita movekan kita punya phone tadi. Okey, begitu. Kalau nak senang lah, senang. Ni aku buat contoh. Okey, ni. Okey, sekarang aku try export je lah. Nanti aku tunjuk dekat dalam ujung video. Okey, okey, contoh yang tadi 360 tu, 360 surround ni, korang start je recording and then klik 360 darjah macam ni. Begitu. Sama juga dengan yang lain. Kalau nak guna option yang lain tu, buat je sama macam aku buat ni. Dia dah stop, dia 360 darjah, dia dah stop, berhenti, dia pusing. Okay, so kalau nak pusing lagi, tiny planet tekan pula ni. Begitu. Mudah kan?
Terus dia apply dia punya effect tu pada video kita. And then kita stop recording. Okay. And then ni hasil dia. Ni sample je lah. Sample je, okay. Then aku akan export. Okay, itu sahaja tutorial kali ni untuk button record. Aku masih belum lagi godek-godek banyak. Sebab yang aku perasan apps baru ni, dia tak user friendly sikit macam yang apps sebelum ni. Dan dia ada problem sikit dengan direction lock dia. Aku memang gunakan features direction lock tu, tapi dia agak messy sikit dalam apps terbaru ni. And then bila nak letak keyframe, maksudnya biasanya aku akan buat video tu jump cut dulu. Maksudnya macam cut sikit-sikit dengan apa tu. Bila dah combine, aku baru letak keyframe. Tapi yang ni macam pelik sikit lah, macam sebab kita belum study kan. But then untuk apps terbaru ni, kita boleh add few video daripada shoot yang lain-lain untuk dalam satu video. Dan dia punya features macam ala-ala CapCut sikit. Tapi biasanya aku akan export kosong. Aku biasa suka edit dekat CapCut. Sebab apa? Sebab font yang aku buat sendiri, aku letak dalam CapCut. Dalam ni tak ada. Okay.